ada seorang menteri daripada DAP juga menyindir, memperlekeh, mempermain-mainkan agama Islam, iaitu nak mengadakan solat hajat. Dia tahukah macam mana nak solat hajat? Nak kena ambil wuduk ke tak? Berapa rakaat nak kena buat solat hajat? Apa nak dibaca? Jangan main kalau tak kerti. Ini kita tegur, kita tegur supaya kita lebih mengharmoni. Jangan sebut saya tak bagi. Duduk. Hang mengarut ya, duduk. Bendan Pada September 2023, seorang lagi ahli parlimen. Hang pun ada. Tunggu, duduk itu. bagi peluang lah. Adakah Tak bagi. Pada Disember 2023, ahli parlimen Beras, Ngeh Koham, mencadangkan agar pakar perlembagaan daripada kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam. Bukankah ini cabaran kepada Islam? Nak buat apa campur? Orang Melayu Islam tak nak ganggu pun kamu sebagai agama kamu. Buatlah, saya baca surah tadi. Ini fitnah. Islam melarang. Jadi oleh sebab itu, kalau tidak ada niat untuk nak memperlekeh, menghina, semua ini bermula apabila DAP menjadi kerajaan. Dulu sebelum ni tak ada masalah. Yang berhormat, saya ambil peraturan 42, dengar apa saya nak cakap. Ya. Yang berhormat, saya bagi 30 saat lagi. Yang berhormat lain duduk. Okey, saya akan tutuplah. Okey. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya sangat hormati di atas keputusan yang selalu dibuat. Jadi kita nak harmoni ini jangan ganggulah, sebab kita orang Islam bertolak ansur tinggi. Saya baca tadi, kami tak boleh nak mengganggu-gugat hak orang bukan Islam. Peraturan tetap. Jadi saya nak sebut ini. Sebentar Yang Berhormat. Silakan, sebentar Yang Berhormat. Peraturan. Yang Berhormat, tekan. Peraturan 36(6). Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangka jahat kepada siapa-siapa ahli yang lain. Tadi pendang telah membuat kenyataan mengelirukan dan mengaitkan saya dengan perkara yang tidak betul. Dalam cadangan saya langsung tak hina Islam. Go to the point. Ya. Jadi bacalah kenyataan akhbar saya, dan isunya ialah cadangan hanya supaya pandangan orang bukan Islam diambil kira kalau ada pindaan kepada perlembagaan persekutuan yang akan ada kesan ke atas orang-orang bukan Islam. Dalam jawatan kuasa itu ada 11 orang beragama Islam. Saya hanya cadangkan 2 orang. Satu